Ada orang tanya saya, bila masa paling sesuai nak beli tanah? Jawapan saya senang je. Masa terbaik tu semalam. Tapi kalau dah terlepas, masa kedua terbaik hari ni. Tanah ni, dia tak akan bertambah. Tapi manusia, penduduk kat Malaysia ni semakin ramai. Permintaan of course semakin tinggi, harga makin naik. Kalau kita simpan duit dalam bank sekalipun, nilai dia makin susut. Tapi kalau beli tanah, insya-Allah harga dia tak akan susut tapi akan terus meningkat setiap tahun. Tanah bukan pasif. Dia ada potensi besar terutama bila lokasi strategik dan kawasan yang membangun. Ramai orang tunggu masa yang sesuai, tapi realitinya masa takkan tunggu kita. Tanah yang hari ni harga RM RM5 satu kaki, tahun depan mungkin jadi RM8. Tengok je kawasan dulu. Hutan sekarang dah jadi bandar. So, tunggu apa lagi? Kalau anda terfikir nak beli tanah, walaupun sekecil mana pun, mulakan langkah hari ini, bukan esok, bukan lusa. Sebab orang yang tanam hari ini akan tuai hasilnya esok. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, boleh like, follow dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.